macam mana kita nak pergi buat declaration AH ni? Sekarang JPJ dah launchkan satu features yang mana kita boleh declare guna app je dalam talian. So untuk declare kod AH ni kita perlukan dua app dekat dalam phone lah. Antara appnya adalah My JPJ app dan juga My Digital ID. Pada siapa yang tak pernah install, sekarang saya akan explainkan berkenaan dengan My Digital ID app. Once korang dah install app tu, dia akan keluar page macam ni. So dekat sini dia akan ada dua option. Satu, daftar di kios dan satu lagi daftar online. Selepas kita dah klik daftar online ni, dia akan pergi ke page dasar privacy. So daripada sini boleh scroll je ke bawah sampai nampak ya saya bersetuju. Ni tik. Lepas anda dah tik, teruskan. So bila dah klik butang teruskan tu, dia akan pergi ke sini. Langkah 1. So dia akan keluar ke page langkah 1 ni. So langkah 1 ni memerlukan kita untuk masukkan email. So lepas dah masuk detail email, tekan seterusnya, dia akan pergi ke langkah 2. So dalam email tu nanti, bila check kat inbox, dia akan bagi satu OTP number, one time pin punya number. Anda boleh ambil number dekat situ, paste kat sini ataupun type dekat sini dan klik terusnya. So lepas dah klik seterusnya, dia akan pergi ke langkah 3. So langkah 3 ni memerlukan anda untuk isi maklumat nama dan juga nombor kad pengenalan. Lepas dah isi, klik seterusnya. So lepas klik, dia akan pergi ke pendaftaran. Kiranya anda dah completekan pendaftaran tadi lah. So tapi dekat sini belum complete lagi. So dia perlukan face recognition. So setelah selesai semua face recognition punya tab tu, anda boleh proceed untuk masukkan data laluan. So bila anda dah selesai, dah settle, anda dah ada akaun My Digital ID dah. Semudah itu guys, tak susah pun, anda boleh try. Jadi, saya akan teruskan dengan lepas kita dah selesai daftarkan My Digital ID, kita boleh masukkan akaun My JPJ untuk teruskan pengisytiharan kenderaan e-hailing. Tapi ingat, anda kena masuk mengikut ikon di bawah, bukan masuk melalui. Jadi anda perlu tekan My Digital ID untuk log masuk My JPJ apps anda. Selepas tu, untuk kita meneruskan log masuk tu, tekan ya dan anda berjaya masuk apps anda melalui My Digital ID. Apa jadi kalau kita log masuk seperti biasa? Dia akan jadi akaun, tapi dekat sini anda boleh nampak dia punya status tu adalah standard. So bila kita scroll, dia tak ada pun features nak pergi declare secara talian. Betul. Jadi kalau kita masuk melalui My Digital ID, akaun anda telah di-upgrade sebagai advance dan anda scroll ke tepi di bawah pelesenan kenderaan, anda akan nampak ciri isytihar kenderaan e-hailing. Betul. Jadi kalau sekiranya anda mempunyai kenderaan e-hailing yang mempunyai EVP aktif, kenderaan anda akan muncul dekat dalam ciri tu. Tekan sahaja dan sekiranya kenderaan anda bawah 3 tahun, kenderaan anda telah ditukarkan sebagai kod AH. Tapi ingat, kalau kenderaan lebih 3 tahun, anda perlu buat puspakom. Jadi kalau tak buat puspakom, masih sangkut juga untuk declare AH. Betul.